Korang percaya tak? Ada setengah benda dalam dunia ni bukan semua kita boleh tahu dan kita kena ambil tahu. Korang rasa apa akan jadi kalau dua orang lelaki ni mengaku pernah nampak benda yang hampir sama? Seorang mengaku nampak giant, seorang lagi pun mengaku nampak giant, tapi video dia lebih menunjukkan pintu ataupun gerbang laluan giant. Mula-mula pada tahun 2022, seorang lelaki bernama Andrew Dawson telah memuat naik sebuah video ketika sedang memandu di British Columbia, Canada. So dikatakanlah dari kejauhan, si Dawson ni memang ternampak seperti manusia gegasi yang berada di puncak gunung. Kemudian video tu pun viral. Lepas tu Andrew Dawson mula mendakwa ada beberapa perkara pelik berlaku di sekelilingnya. 12 April 2022, Andrew kembali ke kawasan gunung tu. Dia cuba rakam gunung tu sekali lagi, tapi gegasi tu tak kelihatan. Malah pada hari yang sama, ada seseorang mendakwa yang dia adalah ejen CIA. Dan untuk pengetahuan korang, ejen CIA ni adalah watak naratif dalam kisah Andrew Dawson ni, okay? So tak ada bukti yang betul-betul kukuh ataupun jelas bahawa lelaki ni benar-benar ejen CIA. Lelaki yang mendakwa diri dia sebagai ejen CIA ni telah mengarahkan Andrew Dawson untuk tinggalkan kawasan tersebut. Kononnya ada masalah alam sekitar. Kemudian pada 13 April 2022, esoknya Andrew memuat naik video cahaya di langit, didakwa sebagai UFO. Dia telah merakam dua helikopter berada di kawasan gunung dan membuat spekulasi bahawa ada sesuatu sedang diambil ataupun dialih dari kawasan gunung tu. Pada 14 April 2022, Andrew kemudian merakam kejadian di mana apabila seorang lelaki yang sama yang mengaku sebagai ejen CIA, lelaki itu minta dia berhenti buat liputan tentang giant dan gunung. Sampailah sekitar 16 hingga 17 April 2022, datanglah sebuah video yang paling creepy. Dawson telah merakam sebuah kereta yang berwarna hitam di luar rumahnya. Andrew terus keluar untuk melihat siapa yang ada kat dalam tu. Tapi sebaik saja kereta tu aware dengan kehadiran Andrew Dawson, kereta tu terus pecut. Beberapa ketika, Andrew dikatakan tidak aktif di social media. Sehinggalah pada 6 Mei 2022, Andrew Dawson muncul semula dan mengatakan bahawa video-video dia sebelum ni hanyalah hoax dan dicipta untuk tujuan hiburan. Tapi kisah Andrew Dawson ni tak terhenti setakat di situ. 10 hari kemudian, pada 16 Mei 2022, Andrew Dawson telah memuat naik sebuah video pendek dengan mesej bahawa dia sedang takut dan penonton mungkin tak akan melihat dia lagi. Andrew dikatakan telah menarik balik dakwaan sebelum ni, bahawa yang kononnya video giant tu adalah fake. Kata dia, "It is not fake, but I'm scared." Lebih kurang 17 ataupun 18 Mei 2022, Andrew telah memuat naik video terakhir pasal gunung tu. Dalam video tu menunjukkan struktur ataupun bangunan di kawasan gunung terbabit. Andrew Dawson bertanya sama ada ia mungkin berkaitan dengan pihak tentera. Akhirnya, pada 1 Julai 2022, Andrew Dawson dikatakan telah meninggal pada usia 34 tahun. Obituary memang wujud, tapi maklumat tentang punca kepergiannya masih terhad. Kemudian pada November 2023, lebih kurang setahun selepas pemergian Andrew Dawson, seorang TikToker Oregon, James Goebel, dia juga melihat sesuatu seperti giant mengintai dari celah gunung. Pada 23 Oktober 2023, Goebel mendakwa dia nampak sesuatu yang menyerupai giant telah mengintai keluar dari rekahan pintu pada sebuah gunung. Pada waktu kejadian, James dikatakan tengah drive
di Quartzville Drive, berhampiran dengan Green Peter Reservoir, Oregon. Menurut cerita, makhluk tu kemudian menghilang sebelum dia sempat mengambil telefonnya untuk merakam. Pada 1 November 2023, James Coble telah memuat naik video di TikTok melalui akaun RBD Cell. Dalam video tu, dia menunjukkan pergerakan batu dan mendakwa dia melihat giant dekat situ. Kemudian pada 4 November 2023, James memuat naik video ekspedisi bahagian atas kawasan gunung. Dia sendiri kata pendakian tersebut agak mencabar dan bahaya. Pada 11 November 2023, Coble memuat naik video terakhir Q&A Catching Up Part 1 melalui akaun RBD Cell juga. Dalam video tu, James Coble menjelaskan kenapa dia tidak begitu aktif dan bukannya hilang secara misteri. Video terakhir tersebut dikatakan telah mendapat tontonan sebanyak 4 juta dan 175,000 likes dalam tempoh yang direkodkan oleh Know Your Meme. Berdasarkan beberapa sumber, James Coble ataupun RBD Cell memang ada mendakwa yang dia juga turut diekori. Samalah kes dia dengan Andrew Dawson. Menurut sumber lagi dari The Confessionals, James mendakwa dia telah diekori oleh beberapa kenderaan putih yang dikaitkan dengan kerajaan selepas kembali dari lokasi Giant Door di Oregon. Dan sekali lagi aku nak tegaskan, walaupun dalam video ni James Coble mengatakan mungkin dia telah diekori oleh beberapa kenderaan kerajaan, tetapi kisah ni juga hanyalah naratif dari James Coble itu sendiri, bukannya didapati secara rasmi. Beberapa video berkaitan dakwaan tu kemudiannya hilang daripada akaun dia, RBD Cell. Tapi, apakah benar kedua-dua orang ini betul-betul telah melihat giant ataupun sebenarnya hanyalah camera trick, jarak ataupun mungkin bentuk gunung tu sendiri telah memperdayakan mata manusia? Ataupun mungkin betul dua orang ni telah melihat sesuatu yang sebenarnya yang kita tak patut tahu.